KWSP jatuh 13%. Mana Menteri Ekonomi? Mana Menteri Formula? Dulu macam-macam janji dan formulanya konon nak selamatkan ekonomi negara. Katanya ada plan itulah, strategi sana sini. Tapi sekarang apa dah jadi? Jom tonton video penuh pendedahan daripada Isham Jalil tentang kaitan ekonomi dan kejatuhan KWSP. Korang layan video ni sampai habis. Semalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau EPF telah membuat kenyataan bahawa income mereka, earning mereka atau pendapatan mereka untuk suku pertama tahun ini telah jatuh tuan-tuan 13% berbanding tahun lepas. Mereka tahun ini earning mereka kalau ikut laporan ni, the EPF recorded investment income totaling 18.31 billion berbanding 20.99 bilion pada tahun lepas. Dan lepas itu dia cakap lagi, it said the total investment income includes 1.02 billion mark-to-market gains on securities that have not been realized due to foreign exchange rate fluctuation. In line with EPF policy, this gain will not be distributable as dividends. So, apa yang translation dia, ini juga termasuk 1.02 bilion mark to market. Mark to market ni harga di atas kertas yang dia tak jual benda itu. Tapi harga di atas kertas pada aset itu ataupun saham itu, yang katakan kamu pegang saham, harga masa kamu beli dulu RM1, tetapi sekarang nilainya hari ni RM2. So kamu untung RM1. Tapi itu kamu tak jual, kamu tak dapat keuntungan tu. Tapi dalam kes ini, dia mark to market, atas kertas saja dia declare keuntungan itu sebagai dia punya pendapatan ataupun income. So ada beberapa isu dekat sini. Nombor satu, jatuh 13%. Banyak jatuh ni, ataupun 2.6 bilion tadi yang saya cakap. Nombor satu, saya dah cakap dah benda ini dulu. Tahun lepas, saya dah cakap berkenaan dengan apabila mereka gunakan dana-dana daripada GLIC ni atau Syarikat Pelaburan Kerajaan, termasuklah KWSP ni atau EPF ini, untuk menguatkan ringgit. Ingat tak? So, pada tahun lepas, ada kenyataan daripada Bank Negara, Gubernur Bank Negara dan Menteri Kewangan sendiri, Menteri Kewangan kedua tak salah saya. Dia kata dia akan minta syarikat-syarikat kerajaan, syarikat-syarikat berkenaan kerajaan dan syarikat pelaburan kerajaan. EPF ni, KWSP ni termasuk dengan dalam syarikat pelaburan kerajaan, akan untuk membantu mengukuhkan ringgit. Dan pada ketika itu saya cakap, kamu pakai dana EPF untuk untuk jual kita punya aset di luar negeri ni, lepas tu bawa balik dana ini dan untuk beli ringgit, untuk kukuhkan ringgit. Lepas itu, dan duit yang bila mereka beli ringgit, lepas tu dia pump in kepada bursa saham tempatan. Saya tanya mereka, adakah ini yang kamu buat? Mula-mula dulu dia tak mengakulah. Dengan orang-orang kerajaan kata mana ada ni, Syam Jalil cakap tak betul lah, cakap bohong lah. Sekali tiba-tiba penganalisa kewangan daripada antarabangsa keluar di, tak salah saya, CNBC ke mana, yang mengatakan bahawa Malaysia buat benda-benda ini. Lepas tu baru dia orang mengaku yang mereka telah gunakan dana untuk mengukuhkan ringgit dan beli balik ringgit ini. Saya cakap benda ini tak masuk akal. Satu, macam kamu berniaga nasi lemak, kamu tak laku, kamu beli sendiri nasi lemak kamu itu. Habisnya nasi lemak kamu itu basi, tak ada orang makan, duit simpanan kamu sendiri yang habis. Itu yang menjadi masalah dalam pembelian ringgit itu. So, saya kata pada ketika itu, ini akan memberi kesan kepada pendapatan wang simpanan hari tua kita ini. Sekarang tiba-tiba, semalam declare, pendapatan kita telah jatuh 13%, pendapatan EPF kita untuk suku yang pertama. So, EPF kena jawab, nombor satu, kenapa benda ini berlaku? Jangan bagi jawapan-jawapan kritik pasal volatility market lah,
global uncertainty lah. Itu biasalah, semua orang budak sekolah pun boleh bagi jawapan macam itu. So mereka mengikut akta IPF, mereka perlu bagi tahu Menteri Kewangan apa yang berlaku. Menteri Kewangan boleh tanya dan Menteri Kewangan kena. Dulu zaman Datuk Seri Najib Razak, kita boleh tengok graf KWSP mencanak naik. Dividen pun bukan main lagi tinggi, hampir dekat 6% setiap tahun. Tapi sekarang, mana pakar-pakar ekonomi kerajaan Madani yang dulunya bukan main lagak pandai, yang sibuk kritik waktu ekonomi sedang pesat dibina? Sekarang semua pemimpin mereka menyorok dan tak nampak muka langsung. Mana diorang sekarang ni? Diam 1000 bahasa. Mungkin mereka sedang mencari alasan nak salahkan kerajaan lama kot. Tak habis-habis nak salahkan kerajaan terdahulu. Betul tak korang? Yang peliknya penyokong Tegar Madani. Diam 1000 bahasa juga. Kalau dulu mereka lah terpaling banyak konten untuk mengkritik kerajaan dulu. Sekarang dah jadi kerajaan, ikut je apa pemimpin mereka katakan tanpa menilai kebenaran dan keadilan yang sebenar. Korang rasa macam mana? KWSP dah semakin merosot. Itu duit masa pencen rakyat. Jangan bawa main-main. Dah lah sekarang rakyat semakin sempit, subsidi ditarik. Tapi mereka diam 1000 bahasa. Rindu zaman mereka jadi pembangkang dulu kan? Okay guys, jangan lupa like kalau setuju, komen kalau korang ada pandangan lain, share kalau korang rasa video ini bermanfaat, dan yang paling penting subscribe untuk terus cakna isu semasa politik negara kita. Jumpa lagi dalam video yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum dan jaga diri anda baik-baik.